Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Rancas TV, TVPSS, SMK Ranca-Ranca. Saya Nur Dania Rizkin dan saya Nur Sakinah. Hari ini kami berada di pusat sumber yang menjadi nadi ilmu sekolah kita. Pada hari ini 23 April 2025 telah diadakan satu program Jom Baca Bersama untuk 10 menit. Jom kita saksikan sepanjang program berlangsung. Bahan bacaan yang dipilih tidak terhad kepada buku sahaja, malah artikel, majalah dan bahan digital turut digalakkan. Program ini juga menekan kepentingan menjadikan membaca salah satu gaya hidup harian, bukan sekadar aktiviti masa lapang. Kempen 10 minit membaca terus giat dilaksanakan bagi memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kempen ini menyeru semua lapisan masyarakat untuk meluangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap hari untuk membaca, tidak kira usia maupun latar belakang. Sekarang saya bersama Pengetua SMK Ranca-Ranca, Ustaz Wan Azman bin Wan Awang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harapan pihak sekolah tentang program membaca ini? Okey, antara harapan yang saya galaskan kepada anak-anak pelajar berkaitan dengan program ini ialah jadikan program ini sebagai satu permulaan untuk kita terus melaksanakan pembacaan yang lebih sistematik, yang lebih berterusan pada masa akan datang. Sebab ilmu membaca ataupun dengan pembacaan boleh meningkatkan ilmu pengetahuan kita, di mana kita boleh mengenali dan meneroka dunia luar dengan membaca, sama ada membaca buku-buku yang berkaitan dengan sains, teknologi, geografi ataupun apa jua jenis bacaan yang boleh memberi manfaat kepada kita semua. Okay, terima kasih Ustaz. Sama. Sekarang saya bersama dengan Cikgu Emiana. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Pertanyaan saya, apakah impak membaca buku dalam diri pelajar? Okey, membaca buku banyak memberikan kelebihan dalam diri pelajar. Antaranya ialah meningkatkan ilmu pengetahuan, menambah penguasaan kosakata dan dapat mengisi masa lapang. Okey, terima kasih Cikgu. Sama-sama. Nampaknya semua orang dari pengetua sehinggalah pelajar menyokong penuh program membaca ini. Tadi saya menyeru kepada semua pelajar, jom sahut cabaran ini. Hanya 10 minit tetapi impaknya luar biasa. Jangan tunggu esok, mula hari ini. Buku ada, masa ada, minat pun boleh dipupuk. Kami berdua, Nur Dania Rizkin dan Nur Sakinah, mengucapkan terima kasih kerana menyokong program membaca buku 10 menit. Hashtag Jom Baca Buku, hashtag SMKRR The Best. Selamat membaca semua, sekian, terima kasih.